Malaysia. Okay, so salah satu kereta ni macam aku punya, kereta aku pun sama juga, Mitsubishi Motors Malaysia punya, dan ada lalu 3 orang yang aku tahu. So actually yang aku dah tahu, dah dapat capture balik siapa-siapa yang masih memakai body ori Malaysia ni, 4 ke 5 biji aku tahulah. Lagi 2 biji aku tak tahu siapa. Aku masih belum dapat orang cakap input lah siapa yang sebenarnya pakai kereta ni. Okay, so kereta abang ni, abang CD ni, dia datang, dia ada error dekat timing chain dia. Aku lupa nama lift dia, aku lupa lah, tapi something like main timing pulley punya error lah. Okay, so ini adalah sebabkan timing chain tu elongated. Okey, kalau siapa yang biasa buka bulletin Mitsubishi lah kan, tak ada siapa pernah buka pun sebenarnya. Tapi bila kau baca-baca forum, sebab aku daripada awal aku orang cakap berkecimpung dalam lesen ni, aku selalu baca forum. So aku baca forum, aku tengok ni boleh buat macam ni boleh macam ni. Kita pun belajar pada orang kan, sini boleh macam ni, ni boleh macam ni, macam ni. So masa tu pun kita bacalah juga bulletin apa error-error yang orang cakap ada dekat Everton ni. So salah satu yang aku pernah jumpa dalam bulletin adalah Mitsubishi ada buat recall. Mitsubishi ada buat recall. Okay, recall yang menandakan dia punya timing chain tu boleh elongated sebelum daripada waktu yang sepatutnya. Dia kalau recall maksudnya macam tu lah. So maksudnya benda tu jadi problem sebelum waktu dia. So maknanya ada problem dari segi manufacturing, ataupun basically benda tu orang cakap tak sesuai lah dengan kereta tu. Okay, so recall tu aku tak pasti, mungkin tidak, orang cakap tak efek dengan, walaupun kau beli baru Mitsubishi kat sini pun aku tak pasti, sebab Malaysia memang tak ada recall lah. Kalau kita buka dekat Mitsubishi memang tak ada recall langsung, sebab mungkin terlalu sikit lah, macam dia bawa 7 biji je kat Malaysia kan, kita nak layan recall pula, dia memalas agaknya. Okay, so dia memalas agaknya. Okay, so basically apa yang terjadi adalah untuk enjin 2008 ataupun sampai 2010, maknanya enjin yang memakai rocker cover yang color aluminium tu, dia punya timing chain ada, untuk Everton ni timing chain ni dia ada 2 type. Satu type dia memang betul-betul nampak macam rantai motor. Betul-betul nampak macam rantai motor. So maknanya dia dua layer macam tu, and then selang. So itu macam timing chain yang lama. Model yang baru dia pakai timing chain yang bersilang-silang dia punya gigi tu. Dia ada 5 tak silap aku. So satu macam ni, contoh besi, 2, lepas tu sini 3, sini 4, sini 5. Macam ni. So dia jenis timing chain, kalau kata korang nampak lah, tengok pada atas korang akan tahu apa maksud aku. Timing chain dia jenis yang bersilang. Dia ada nama dia, tapi aku memang tak ingat lah apa benda ni. Tapi timing chain dia yang ini, yang solid punya lah. Ni yang solid. So ini adalah timing chain yang model baru. Maknanya kalau kata korang memakai enjin yang dah pakai rocker cover plastik, so basically korang memang akan pakai timing chain baru. Tetapi jangan risau. Jangan risau. Kebanyakan yang aku buka daripada kereta half cut, walaupun memakai rocker cover yang aluminium tu, dia orang dah tukar timing chain ke model baru. So ini aku rasa mungkin tertakluk kepada recall dekat Jepun. Kau beli half cut Jepun kan, so mungkin orang Jepun tu sendiri dah tukar dekat sana, sama ada recall ataupun sama ada orang pergi workshop sendiri untuk tukar. So kebanyakannya yang aku tengok RA dengan 210 dua-duanya telah ditukarkan timing chain. Tapi ada yang tak tukar. Dengan cerita dengar, ada yang memang tak tukar. So ada yang masih memakai timing chain lama. So mungkin siapa yang pakai timing chain lama ni memang akan ada problem ni. So abang CD ni WSB 90. So kereta ni dijual baru dekat Malaysia tahun 2008. So basically recall pula dekat Malaysia memang tak buat. So basically memang dia masih memakai timing chain yang lama lah. So terpaksa lah tukar. So ada naik error. So timing chain tu dia dah elongated, maknanya dia dah memanjang kan. So basically timing tu dah boleh lari sikit. So engine punya sistem dia dah bagi detect yang you punya timing ni tak perfect dah macam yang sebetul-betulnya. So you kena tukar timing chain. So basically ini yang aku maksudkan lah. So mungkin sebab abang ni kereta ni diberi baru dekat Malaysia, so memang tidak tertakluk dengan recall. So basically dia terpaksa tukar sendiri.
sendirilah. Tapi kalau kata siapa-siapa yang convert kereta dekat Afkat, kebanyakannya even though kau pakai rocker cover yang aluminium tu, kebanyakannya aku tengok memang dah tukar timing baru. So mungkin recall dekat sana lah. Okay, mungkin recall. So ini korang boleh tengok juga. Tak susah nak tengok sebenarnya. Rocker cover kita memang senang sangat nak buka. Cuma ada cara nak pasang dia semua. Kadang-kadang aku ajar, aku boleh ajar. Korang nak buat kat rumah boleh, ataupun korang malas, korang boleh datang workshop sambil kita tukar cover gasket, sambil-sambil tu kita tengok condition timing chain kita. Tapi timing chain ni macam biasa, dia tidak boleh terputus tiba-tiba. Sebab dia punya strengthness tu sangat kuat. Cuma the elongated tu dia terus bagi satu warning. Okay, so selama aku main kereta 4B11 ni, tak kisahlah Inspira ke Lancer ke Evo10 ke, tak pernah lagi aku jumpa timing chain putus. Tak pernah sekali pun timing chain putus, CVT belt putus. Aku tak pernah jumpa lagi. Tak tahulah, aku tak cukup, orang cakap tak cukup experience kan. Tapi dua benda ni aku tak pernah jumpa lagi. Okay, tetapi korang sendiri boleh check kereta korang. Kalau kereta tak ada error lagi, korang biar pun tak apa. Okay, sebab dia akan bagi simptom, dia akan bagi error. So bila dah ada error tu, barulah korang pergi tengok. Kalau kata tak ada error tu, lantak pergilah. Okay, tapi kalau kata korang curious nak tahu korang minta timing chain yang mana, korang boleh buka rocker cover dan korang boleh tengok. Daripada atas tu dah nampak dah. Okay, dah nampak dah timing chain. Tengok kat timing pulley yang melekat dengan cam tu, korang akan nampak timing chain. So bila korang tengok, kalau timing chain korang jenis macam ni, kalau timing chain korang jenis macam ni, so itu timing chain baru. Kalau timing chain kau dapat gap macam ni, macam mana macam mana aku buat ni, macam ni, macam ni, dia dapat gap macam ni, okay, so ini adalah timing chain yang lama. Okay, nampak gap tengah banyak-banyak lubang tu, so timing chain lama. Tapi kalau kau tengok jadi rapat, jadi padat tu, itu timing chain yang baru. Okay, so basically apa yang saya cakap, bukanlah kata problem pasal penjagaan ke apa tak, tapi basically benda tu memang orang cakap known issue lah, known issue untuk Evo10 first model. Dan kereta abang satu lagi saya tengok kereta enjin agak geladak. So saya tak pasti sebab abang pun mungkin owner yang ketiga atau keempat. So mungkin owner lama ni suka memakai minyak yang bagi saya sendiri tak sesuai untuk kereta ni. Okay, bila aku cakap benda ni, orang akan marah aku lah kan, sebab aku memang bukan pengguna gear engine oil motul. Okay, motul ni temperature control, pressure control sangat-sangat bagus, aku tidak nafikan. Tetapi dia punya problem bila dah pakai bukan nak kata overuse, maknanya dah pakai sampai temperature tinggi kan, so dia akan jadi macam seredak sikit tau, dia macam jadi macam terlampau likat. So bila kan mungkin sebabkan aditif dia ni yang kuat untuk memprotect enjin, dengar untuk memprotect enjin, dia akan buatkan enjin korang jadi keladak. Sebab apa? Mungkin sebab dia punya mechanically design dia adalah minyak tu untuk consume every part of your engine. So mungkin benda tu lama-lamaan dia akan jadi keladak. So itu adalah motor. Sebab tu aku sendiri, aku tidak suka menggunakan motor, aku suka pakai redline. Sebab apa? Dulu aku pakai motor sekali je, aku tukar 7,000 mileage tak silap aku punya enjin terus keladak bro. Baru first time pakai, padahal sebelum tu enjin tu aku dah buat, aku dah tukar auto tensioner, aku dah tukar timing chain tu semua, aku buka, aku cuci cover sebab itu dia ada leaking kat tepi tu. So aku buka, aku cuci semua bersih kat situ, and then aku pakai minyak motor tu. First aku pakai petrol, and then second selepas aku tukar minyak hitam tu, masa tu aku nak tukar cam. So bila nak tukar cam, kita kena buka balik timing cover tu. Bila kita buka timing cover tu, barulah kita nampak balik, oi, aku baru cuci ni, apa dah keladak kan. So baru 1 desimal penggunaan. So korang rasa okey ke tak okey? Aku rasa tak okey, sebab tu yang aku tak menggunakan motor 300V aku pakai. So bukan kata tak bagus, tapi dari segi kita tak suka lah tengok enjin kita keladak, betul tak kan? Dia tak rosak, dia bukan dia jamkan pump ke apa tak, tapi dah nampak keladak enjin, memang nampak keladak. So kalau keladak tu menjadikan oil pump sumbat, tu aku tak tahu. So far aku tengok member aku pakai motor okey je kan, tak adalah pernah dengar dia punya oil pump sumbat tak, tapi dia jadi tak shock kan. Nanti tengok dekat head tu kelabak. Okey, and then satu lagi, korang jangan sesekali menggunakan engine oil treatment.
Ini saya sangat-sangat pantang kan. Jangan pernah sesekali siapa letak engine oil treatment dekat engine 4B. Jangan cerita FNG apa pun enjin sekalipun, jangan pernah menggunakan enjin flush ataupun enjin treatment. Jangan pakai flush. Memang flush buang bagi aku okey lagi, tapi enjin treatment tu jangan pakai langsung. Aku tak pasti kenapa korang nak pakai enjin treatment ni, semua is bullshit bro. Okay, it's basically bullshit. Okay, janganlah pakai enjin treatment di pelbagai ni kan. Korang cuma pentingkan pakai minyak yang elok, tukar time sepatutnya, and then setkan time korang nak buka oil sump untuk cuci oil pump. Itulah sebaiknya. Okay, kita jaga macam biasa. Kita janganlah guna benda-benda yang anasi yang pelik-pelik ni, sebab kereta korang sendiri, enjin korang sendiri pun takkan tahan. Okay, so banyak benda aku boleh ulas dari segi engine oil treatment ni. Banyak benda yang dah berlaku depan mata aku, even though tak lama, even though kejap, ataupun jangan cerita long term. Ini cerita kejap pun dah ada. Jangan, kalau tu long term tu lagi teruk lah. Okay, so jangan. So basically bagi aku jangan lah, jangan. Kalau kata korang nak flush engine korang pun, kalau tanpa buka apa-apa pun, korang beli satu minyak Castrol botol putih yang mineral tu kan, korang tuang dalam enjin kau 4.5 liter, tak payah 5 liter pun tak apa, 4 liter pun tak apa. Korang start kereta korang, bagi running setengah jam atau 1 jam, lepas tu korang flush, buat minyak balik, barulah korang masuk minyak baru. It's better to do like that. Macam dulu bapak aku ajar pakai apa tau, pakai minyak tanah. Minyak tanah tu kau tuang dalam enjin kau, start tak terbakar. Aku cakap tak terbakar gitu lah kan. Aku tanya bapak aku, tak ada terbakar. Abah dulu daripada zaman main Saga lu main macam ni kan. Tapi memang bersih lah enjin dia kan. Tapi aku macam agak skeptical lagi benda tu lah. Okay, so aku mungkin, tapi sebenarnya kerosene is tak kuat lah. Okay, kerosene is minyak tanah. So minyak tanah ni sebenarnya tak boleh makan seal pun sebenarnya. Tapi kita macam janganlah. Okay, so asli kita masuk oil, kita masukkan oil dalam enjin. Okay, so korang boleh tuang minyak Castrol putih yang bodoh tu, yang murah tu, yang RM70 tu, korang tuang, bagi dia running flush, then korang buang balik kan. Baru korang masuk minyak baru. That one is the best way, the best choice kalau korang buat. Okay, so janganlah masuk engine treatment lah, apalah sebagainya tu, janganlah bro. Jangan banyak komen ni. Jarang-jarang Sabtu kalau macam boleh sendiri. Serius lah live hari Sabtu. Awak bercuti, so awak tak ada ke petang ni? Tak ada bang, saya tak ada cik tua. Saya bercuti. Ramai yang fun drive. Dengan cerita common fun drive tadi kan Dila. Alah Dila buat malu-malu pula. Inspira ada button cruise kan? Kalau tukar engine Evo boleh guna tak button cruise tu? Boleh bang. Auto cruise tetap boleh pakai. Kalau pakai apa-apa pun, Evo 10 pun memang ada button auto cruise. Even manual, even SST, even CVT. Assalamualaikum brother. Razi tidur lagi tu katanya. Betul tu Abang Sam. Razi tidur lagi aku rasa ni. Langkah betul lah. Jadi dia kena kejut dia ni. Tapi dia bangun dah, rasa dia dah share apa benda dah tadi. Dia share benda kat saya tadi. Dah macam beach boy dah Haji Menyimpan Lantai. Kalau kat beach boy dia kena rambut rasta, buka baju, pakai seluar ni kan, seluar pantai. Baru kena bos. Haji tak ajak pergi beach ke? Dia mana layan dah pergi beach ni. Dila member santai pergi Vietnam. Bawa kereta lah tu kan. Kita dah gelap, dia tak jalan ke tu. Kalau orang tengok dari jauh macam Jim buka buah bila tunjuk contoh dan mincin tu. Sebab tu motor Teresa pakai race skill terus tukar extra race. Betul tu. Engine rally up boleh pakai CVT ke bang? Boleh bang. Saya dah buat banyak tu. Saya dah buat banyak. Min Zici Sifu cuti ke? Ya, saya cuti. Engine rally up boleh pakai CVT? Boleh bang. Saya dah buat dah 2-3 biji engine rally up pakai CVT 240 horsepower TD04. 240 power TD04. Halo bosku. Yue. Halo, mana holiday? Kuantan saja bosku, Kuantan saja. Ada nak belanja I pergi Sarawak ke Yue? I on je pergi Sarawak. You bayar tiket flight je. Tapi bukan satu tau, satu family.
Ah, nanti saya WhatsApp abang untuk upah pasang tebu boleh ke? Boleh bang, boleh PM bang, boleh PM saya bang. Jom mari. Yui Raja tu 4 orang tengok dia dah terus komen tu. Aduh, 4 orang. I sudah 6 sekarang Yui. I bukan 4 sekarang I sudah 6 kawan. 6 sekarang. 2 adult, nanti bagi tahu siap-siap 2 adult. 4 budak, 2 infant. Yalah. Dik. Kosong je, kosong. Raya nanti cuti kucing lah. Walau weh. Boleh. Kucing shop kucing boleh shopping lah. Shopping raya boleh dekat kucing lah. Shopping raya dekat kucing. Ball on CVT kalau 2.0 around 200 kot. Around 200, 190 to 200 mainline lah. Kalau Dinojet mungkin 220, 220 macam tu. Sebab kalau Rally Art CVT 1.2 bar memang boleh dapat 240 horsepower, tak ada isu. Kalau ball on sebab dia boleh boost 0.7 saja, so 0.7 memang dalam around 200 macam tu lah, 200 190 macam tu lebih kurang dapat 55 ni. Dan ada satu lagi aku nak sembang juga. Baru-baru ni aku dah dapat 2-3 orang customer lah. Aku tak tahu workshop mana yang membawa mazhab yang aku rasa agak pelik ni lah. Okey, agak pelik. Ini untuk guna Inspira Lens GT standard lah. Okey. Bila tanya dengan dia cakap filter bawah tu setiap kali tukar minyak dia orang tukar, tapi filter atas tu dia orang cakap tak payah tukar pun. Aku macam what? Okey, kalau siapa yang pakai CVT, yang pernah tengok, yang main kereta semua, dia akan tahu benda ni. Okey, so filter atas tu, dia punya filter tu adalah sangat-sangat fine sebab dia menggunakan kertas. Okey, yang bawah tu dia pakai mesh. So mesh dengan kertas mana lagi fine? Okay. So basically filter kertas tu yang lagi fine. So filter kertas ni yang sebenarnya kena tukar setiap kali tukar minyak. Kalau yang bawah yang mesh filter tu tak kisah. Sebab apa dia mesh? Dia akan tangkap partikel yang besar-besar. So korang jangan banding dengan kereta lain. Jangan banding dengan Wira tukar yang bawah je, Wira tak ada yang atas. Memanglah tukar yang bawah. Ataupun kereta-kereta lain contoh kan. So dia orang tak ada filter yang atas, dia orang ada filter bawah, tukar yang bawah lah kan. Macam kereta kita ada 2 filter. So mana yang lagi fine, itu yang setiap kali tukar minyak kena tukar. Macam mesh filter, kalau kata kau beli kereta baru 40,000, okay, tak kotor pun sebenarnya benda tu. So kebiasaannya apa yang aku buat, kalau kata kereta mileage dah 100,000, so tukar filter atas untuk tukar minyak gearbox kan, and then bawah tu kita boleh cucikan saja. Kalau terlalu teruk, terlalu keladak sangat, baru kita pesat je tukar. Tapi kalau tak teruk, kita akan buka, kita rendam dengan kerosin, cuci balik dengan petrol semua, kita akan pasang balik bersih-bersih, tak ada masalah, jangan risau. Okay, so dia adalah mesh filter, dia adalah stainless steel, so dia boleh dicuci. Kita boleh tembak water jet, bagi bersih kau-kau je, tembak dengan minyak balik kan. So kita boleh pasang balik, tak ada masalah. Okay, so kebiasaannya benda ni aku buat apa tau, budak-budak yang baru beli kereta, contoh dia pergi beli kereta dekat Yuska ke apa semua, so my first suggestion aku akan suruh buat, okay, bawah tu kalau nak tukar boleh tukar, minyak CVT tukar, minyak power steering, minyak brake, minyak hitam semua, oil sump buka, cuci oil pump, pasang balik, buat pressure test, check coolant, check air kan. Tu benda-benda yang basic aku buat lah. So itu adalah bahagian engine punya sistem so yang lain-lain kau apa, dia punya mounting engine ke, dia punya lower arm semua tu dah bagi lain. Itu nak cakap orang
cakap benda tu boleh tahu, kita boleh tengok condition, boleh pakai lagi tak, teruk sangat ke, sakit telinga ke kan. So kita boleh agak lah. Okay, so basically untuk enjin itulah benda-benda kita buat. So aku pelik, walaupun kereta ni dah 2008 dah, license GT 2008, Inspira 2010, sekarang dah 2026, dah 16 ke 18 tahun dekat Malaysia, tapi ada lagi yang masih aku tak faham kenapa mengeluarkan orang cakap fatwa-fatwa sesat ni. Aku agak pelik lah. Aku tengok kereta mileage tu, berada tu beli kereta tu baru Inspira So dia punya kereta Inspira tahun 2010 atau 2011 tak kisah aku. So mileage dia dah hampir-hampir 200,000. So dia cakap dia pernah tukar yang atas tu sekali je rasanya. Dia cakap masa 1,000. Aku macam what? Lepas tu dia korek balik tau. Dia korek balik dia punya kertas tu, buku kan. Aku tengok lah. So aku beli agak lah kan. Okay, ni tak masuk ni filter bawah ni. Filter bawah mahal. Filter bawah kalau beli kat Proton memang 400 kat 500 kot. Okay, filter atas semua Proton dah 200 lebih. Kita beli 100 je kot silap aku kan. So dekat Proton pun 200 lebih. So tak ada tau. So aku macam buat okey lah, Proton mungkin dia ada lain dia punya sistem. Kita tak nak ada Proton. Lepas tu dia pergi, dia cari pula yang dia pergi workshop luar. Tapi brother ni dia macam rawak lah. Dia pergi sini, pergi sini, tukar janji dia. Tapi dia cakap minyak tu dia tahulah, dia check Mori lah. Maknanya memang minyak Mitsubishi lah kan. Lepas tu dia cakap okey lah boleh pakai kan. Cuma filter ni dia cakap masa tu aku macam serius abang? Betul ke abang ni kan? Tapi bila kita tengok filter atas tu, bila kita buka memang keladak gila bapak punya So memang keladak gila bapak punya bawah filter mesh tu bersih gila memang bersih gila filter mesh tu. So basically itulah aku cakap pelik lah. Tahun 2026 dah berapa belas tahun dah kereta ni dekat market kan, masih ada yang orang membuat salah maintenance lah kan. Tu agak pelik lah sebenarnya. So agak pelik. So korang kalau kata tanya apa-apa boleh masuk dekat live, boleh tanya aku apa, insyaAllah apa yang aku tahu aku akan jawab satu-satu insyaAllah. Ada game Public Gold masuk bang, ada nak jual bang. Saya nak beli bang 10 gram bang, murah-murah boleh bang? 10 gram ke 50 gram? 50 gram berapa ribu lah tu. Uish, mahalnya. 10 gram ke 20 gram ke kalau ada bang. Firdaus Azmi nama ni. Public Gold. Saya nak cari emas fizikal yang second-second bang. Kalau siapa ada boleh lonja-lonja. Kita nak buat simpan-simpan sikit, set-set sikit. Panas weh duduk luar ni. Santai kan? Panas mampus. Aku tak kena angin pun kat sini. Salam bos. Betul kata buat MSI boleh support sampai 500 power. Kalau ikut rating dalam buku pun sebenarnya up to 450 tak silap aku. Kalau aku pernah baca dulu, kalau saya ingat aku punya kepala otak kan. Tapi sebenarnya tak bang. Okey, dia tebur apa ni orang cakap mounting original ni, maknanya TD05 fitment ni dia ada restriction sikit. Okey, dia ada restriction. Contoh, kalau tebur kau mulut depan kau boleh buat besar-besar macam mana pun, tapi buntut belakang tu tak kecil sebab and then kau punya top mount untuk extractor atau badana korang panggil apa semua kan, tu letak saiz yang itu. So basically itulah restriction. Satu, dengan nombor 2 dia punya buntut, dia punya dump pipe. So itu adalah 2 restriction untuk tebur original fitment. Tebur original fitment ni apa? So yang tu MHI TD05 lah, TD05, MHI 3576R, AGT. So ada banyak lah sebenarnya tebur-tebur yang plug and play untuk Evo 10 ni lah basically. So basically kalau kata nak tebur-tebur yang kita bagi tahu tadi kan, so basically dia ada limitation. Limitation dia adalah kalau dengan enjin korang dengan contoh dengan 2.0 punya compression, ini je lah yang dia boleh bagi. Tapi dalam orang cakap dalam circle-circle kita dah banyak lah yang pakai MSI, kita dah ada yang pakai 3576R, kita dah pakai AGT, kita dah pakai FP Black. So kita pusing nak quality dia, tapi mostly tidak boleh cecah 500 pun.
Dia boleh cecah 400, kalau lebih-lebih sikit 420, 430 lah. Itu pun kena pairing orang cakap dengan cam, dengan adalah benda-benda lain apa semua kan. So basically 400 each. Tapi kalau MHI memang bagi saya tak boleh lah, tak cukup besar. Korang boleh compare lah. MHI dia punya fin tu 54mm je. So 54mm ni kecil je sebenarnya, besar sikit daripada TDO5 je. TDO5 tak silap aku 50 pun. Aku lupa TDO5 punya fin. Kita google je. Tapi dia besar, MHI ni dia besar sikit je daripada TDO5 and fin size. Korang boleh google je sekarang ni sebenarnya. So stok dia punya 152 12T 16G 16G mana 16G ni? Alah, kasar dia kat dalam lah. 47mm. 47 compressor so 47. So MHI ni 52. Dia tak 54 apa, 52 je. Okay. So MHI bagi aku, yang aku pernah tengok, yang antara yang paling keluar, kita tangan kita buat lah kan. Kalau kata korang perasan, ada satu customer aku, kita tu aku buat sebenarnya, Lancer Convert Evo 10 yang colour biru gelap tu, nak jual 140,000 tu. Itu bagi aku MHI yang paling tinggi keluar power lah. Aku rasa lah dia, okay, mungkin ada yang orang cakap aku punya lagi power lah kereta. Tak kisahlah Dek, pintu tutup. So basically dia punya kereta 360 horsepower, tapi cam pun tak ada je silap aku. Tapi injektor 1000cc, dia ada banana, dia ada wastegate. So basically dia punya power keluar 360 horsepower untuk apa ni, untuk MHI. So basically kalau nak cakap ada yang dengar lebih betul, aku tak pasti. Tapi ini daripada aku punya experience, 360 horsepower lah kereta dia keluar. Okay. So nak cakap pergi sampai 500 tu jauh lagi lah. 500 power tu is basically jauh lagi dia punya power level lah. Even though orang yang dah pakai Garrett 3576R pun tak boleh cecah 500. Itu adalah tebu paling power untuk Evo 10 punya fitment. Itu tebu yang paling power. 3576R tebu plug and play paling power untuk Evo 10. So itu pun boleh dapat 400 awal-awal ni. Tak boleh 400 lebih pun. Okay, tak boleh 400 lebih. Convert RA berapa bang? Anggaran siap berapa lama? Convert RA dia ada package. Dia sekarang problem apa tau? RA V1, maknanya RA 2009 first model tu memang dah susah nak dapat, tapi condition kurang cantik. So sekarang ni sebenarnya aku dah start migrate. Aku rasa nak buat yang V4 sahaja. Okay, V4 ni sebab apa kita nak dapat yang condition yang cantik? Satu, dia punya axle, dia punya barang-barang bawah, apa semua kita nak buat cantik. So kalau kata kita buat yang 2009 ni, banyaknya dah yang tak tahulah hafkat yang tinggal ke semua macam condition tu kan. Kita macam stres tengoklah, kita pun macam kalau boleh tak ambil. So banyak-banyak kita ambil hafkat ni. Aku punya plan ni aku nak cai je buat sebagai spare part, jual enjin kosong, jual tebu kit, jual gearbox kan, jual punya wiring set apa semua kan. So tu boleh buat lah, tapi ada boleh dapat, tapi kena bagi masa sikit lah. So kalau nak convert RA bang, abang sembang dalam 40,000 bang. Dalam 40,000 insyaAllah boleh cukup. Anggaran siap berapa? 2 ke 3 minggu. Tengok kita punya schedule macam mana. Kalau kita busy mungkin akan jadi 3 minggu lah. Kalau kita tak busy, kita boleh full concentrate 2 minggu insyaAllah memang siap. 2 minggu insyaAllah memang siap. Bang, kalau convert engine Evo pakai gear CVT berapa harga? And boost berapa? Boost boleh 1.2 bar. Okay. Then harga dalam 20 lebih lah, 22, 23. TDO4 lah, TDO5 janganlah. TDO4 22 ke 23,000 macam tu lah. Engine Evo terbukit complete semua, kita buat wiring semua. Engine gearbox je kalau pakai CVT. And then
Ini yang memang aku kena bagi tahulah. Ni memang aku nak bagi tahu. Kalau korang nak buat enjin Evo pakai CVT ni, korang kena tahu satu benda. Aku bukanlah kata nak orang cakap terlalu menjual nama si kecil Amir Jelaka tu kan. Aku pun tak suka dia sebenarnya. Tak adalah. Okay, so basically dia sebenarnya bila kau nak tune CVT ni, dia ada cara untuk tune dia. Dia tak boleh macam terus. Okay, contoh TD-05 ni sebenarnya dia punya compression housing dia kecil, so dia terus cepat keluar. So kalau kata kau pakai CVT, kau terus keluar power macam ni, so basically apa akan jadi? Dia akan jadi slip. So basically apa yang kita kena buat dekat graf tu, kita kena tune bawah tu. Kita sebelum, maknanya kalau engine load tu bawah pada 200 kan, so engine load tu kena rendah sikit, contoh macam 120. Ini semua tuner boleh tengok. So engine load maknanya kereta korang dah ada momentum untuk berjalan, barulah boleh upkan boost korang maksimum. So kalau contoh kereta kau dalam keadaan stagnan, nak bergerak, kat situlah paling tinggi dia punya engine load, sebab kereta baru nak bergerak. So bila baru nak bergerak, so maknanya kereta engine tengah ada yang load yang tinggi. Okay, so masa ni memang tak boleh boost terlalu tinggi. So boost boleh macam 0.7 ataupun 0.5. So baru kita dah gerak, load dah turun, barulah kita boleh santakkan boost, barulah kita korang tak slip. So aku sebenarnya ada dulu customer satu, aku buat dia punya engine Evo CVT, tapi aku cakap ada bang, kalau abang nak tune, abang panggil, abang kena deal dengan Amir bang, sebab bagi saya Amir seorang je boleh tune. Tapi brother ni pula dia ada kawan, dia cakap kawan aku boleh tune, jangan risau lah, kawan aku dah main kereta berapa lama dah, ada GTR, ada macam-macam kereta lah, ada FD kan, ada Evo 3, ada Evo C, ada Evo 9.5 pun ada kan. So dia cakap dia boleh pergi tune, so kita boleh pergi tune. So basically dia tak nak buat dia buat pergi dyno tu. So basically buat terus slip. Kita kau Jim, kereta slip gearbox slip. So kau pergi tune kat mana? Aku pergi dekat orang ni lah, dia ni scan tune kan. So basically orang cakap tak okey lah kan, tak okey. So barulah kita bawa pergi suruh Amir tune, barulah okey, kereta dia dapat boost 1.2 bar, dapatlah 200-ish horsepower kan. So dia memang ada cara tune. Salam bang, RE TD-05 kalau nak buat 400 power anggaran berapa memandang? Kalau nak 400 power bergantung kalau kata kau ada bajet untuk pakai turbo yang mahal, turbo yang branded, sebab aku sebenarnya fan of turbo yang orang cakap original factory made lah, original factory made. So basically kalau kata nak order turbo tu pula kadang-kadang masih lama. Macam contoh sekarang aku order AGT tu dekat 2 bulan babe, dia cakap 3 minggu, dekat 2 bulan pun sampai aku tak. So turbo tu pun dah 9,000 10,000 lah. Okay, so bergantung. Ada setengah orang, alah bang buat turbo modified je bang kan, pergi tukar 23G 25G, so boleh. Tapi sebenarnya kalau nak buat turbo macam ni boleh, tapi korang kena ada rasa yang insecure. So basically turbo ni boleh rosak. Faham tak? Sebab benda-benda yang korang modified kan, so bukan original factory made. So dia macam ni, kalau kata turbo yang dia orang buat 23G tu, turbo tu housing dia depan belakang kan, so dia akan lay kat housing tu untuk masukkan kipas yang lebih besar. So bila korang lay original housing tu untuk masuk kipas lebih besar, apa akan jadi kepada housing tu? Dia akan jadi nipis. So bila jadi nipis, dia akan tend to easy to crack. So bila easy to crack, bila kau bawa pump crack, boost tak ada, boost bocor, boost tak pergi, kan. So sebab tu aku suka kalau boleh beli turbo yang original. Turbo, bukan turbo masuk original, turbo tu memang design dengan fin itu, kan. So basically dia lebih selamat dan lebih tahan lah. Okay, selamat, lebih tahan. Tengok. So korang nak tengok berapa bajet korang, tengoklah. Kalau kata korang nak pakai turbo yang modified dalam 20,000, insyaAllah boleh settle lah. Bawah pada tu lagi sebenarnya kalau kata korang nak pakai turbo yang biasa-biasa lah. Tapi kalau kata korang nak pakai turbo yang kena order apa semua tu, memang 20 lebih juga aku rasa baru boleh siap. Enjin Evo siap lantai berapa dah sekarang? 40 lebih bang, 40 lebih. Enjin Evo banyak lagi, sebab sekarang ni memang ada lagi. Tapi basically aku tak akan bagi V1 lah, aku akan bagi V2. V2 punya enjin.
Hadir 23 kali tu sekali set enjin base tak masuk dengan enjin bay. Enjin bay tu nak tambah sikit je. Tak mahal pun, tambah sikit je cat enjin bay. Boleh bang. Idola Evo 10 terpadu Sungai Siput. Jelaka kau. Weh, aku bukan orang Sungai Siput, cow. Aku orang Cemor. Orang Cepor tau. Cepor kau pe. GTE wajib tukar ke bang tu ball on. Oh aneh kan. Ya, GTE wajib tukar head bang. Sebab apa? GTE ni kalau boleh compare, ada member pakai Inspira atau member pakai Lancer GT 2008. Kalau abang tengok dekat atas tu, dekat head dia abang tengok atas macam ni kan. So abang akan nampak abang punya ada sensor belah depan saja, 1 dan 2. Maknanya intake side. So belah exhaust side abang tak ada sensor langsung. So basically untuk menggunakan ball on ni menggunakan ECU Evo. So tak ada Evo yang tak ada private lift up untuk belah exhaust side. So dia memang ada dua. So dia ada intake side, ada exhaust side. So kalau GTE dia ada intake side sahaja. So basically bila masukkan ECU Evo 10, so problem dia tak boleh lah kita berjalan. Dia akan naik error, ataupun tukar head ataupun tukar enjin. Tapi macam biasa, apa yang saya bagi tahu, kalau daripada abang nak ball on turbo, saya lebih advise untuk abang masuk Ralliart TD04. So maksudnya enjin Ralliart TD04 pakai gearbox CVT balik. Pakai CVT balik. So Ralliart turbo TD04 masuk gearbox CVT balik. Saya lebih suggest macam tu. Sebab apa? Abang akan save dekat cost modification. Cost modification dengan ni include ni 3-4 ribu juga bang. 3-4 ribu. Macam contoh saya kena buat return pipe minyak masuk, air masuk, air keluar. Lepas tu kena modify dekat dia punya bracket apa semualah. Okay. So basically kat situ je baru banyak lah. So basically saya tanya bila kita masuk ini RA304 tu, gearbox je kita akan modify masuk ke gearbox sini. And then abang punya boost pula boleh pergi sampai 1.1, 1.2 bar. Jangan risau, kalau over boost sampai 2 bar pun enjin tu masih bertahan. So bagi saya lebih better. Okay, lebih better lah. Harga pun contoh kalau macam saya ball on kit saya 15,000. Okay, 15,000. Kalau kata abang masuk RA304 CVT ni, dia dalam 20 lebih sikit je. 22, 23,000 dah boleh siap lah. So bagi saya sangat-sangat jimat lah. Sangat-sangat jimat. Nara, putih ni kotor dah basuh ke? Dah apa? Ya, dah basuh. Oi, padah cok. Naik kan? Adik mana? Oh, hitam adik oi. Okay, ada apa-apa lagi? Apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, aku 1.5 lah aku endkan live so yang panas juga ni dulu ni. Korang nak tanya apa? Korang nak tanya? Ini hari pertama kita lah, hari Sabtu. Kita tengah masih dalam tempoh percubaan lah. Masih dalam tempoh percubaan. 300.